Selamat datang ke Wacana Digital. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana tokoh-tokoh besar seperti ilmuwan, negarawan atau pemikir memastikan legasi mereka kekal walaupun masa dan fizikal membatasi. Jadi ini adalah tentang memastikan suara mereka terus bergema walaupun mereka sudah tidak lagi berada di hadapan kita. Betul ya. Jadi maksudnya di sini kita bercakap tentang menjaga warisan intelektual supaya tidak hilang walaupun masa berlalu, kan? Tepat sekali. Dan solusi yang dibincangkan dalam teks yang kita rujuk ialah satu aplikasi peribadi. Bukan sekadar arkib, tetapi jambatan antara masa lalu, masa kini dan masa depan legasi. Ini sebenarnya sangat relevan kerana ia membolehkan pemikiran dan karya mereka terus hidup melalui avatar digital. Avatar digital maksudnya cakap kita boleh menghidupkan suara dan personaliti tokoh tersebut supaya mereka boleh menyampaikan syarahan atau pemikiran seperti dahulu, betul? Ya, betul tu. Cuma bukan sekadar rakaman statik. Ia seperti, mereka boleh berinteraksi dengan penonton melalui syarahan secara dinamik. Bayangkan, nota kuliah, draft buku atau mana-mana pemikiran yang tersimpan kini boleh diakses dengan cara yang lebih hidup. Ini membawa kita ke poin pertama yang ditekankan. Mengabadikan legasi tanpa sempadan fizikal. Jadi intinya, walaupun badan manusia sudah tak mampu lagi menyampaikan ilmu, aplikasi macam ini membolehkan kita untuk mengakses pemikiran dan sumbangan mereka secara digital. Teknologi seperti HeyGen atau Notebook LM, Yum, memungkinkan penciptaan avatar digital. Betul. Tapi bukan saja itu. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai pusat rujukan ilmu yang terpelihara. Ia menyatukan karya-karya yang tersebar siar dari nota kuliah, manuskrip, hinggalah dokumen-dokumen penting ke dalam satu perpustakaan hidup. Jadi, para penyelidik atau pengkaji boleh mengakses sumber primer dengan lebih mudah. Menarik juga. Jadi ia bukan sahaja memelihara legasi tetapi juga menjadikan warisan tersebut lebih mudah diakses untuk masyarakat dan pengkaji. Ini memang sangat strategik untuk menjaga kesinambungan ilmu. Betul tu. Dan poin ketiga pula adalah tentang meneruskan sumbangan dan pengaruh. Walaupun tokoh tersebut sudah tidak aktif menulis atau berinteraksi, karya lama mereka boleh diintegrasikan ke dalam modul baharu. Jadi idea mereka tetap relevan dengan isu-isu semasa. Sebenarnya, ia seperti idea lama tapi boleh diremix untuk menjawab cabaran masa kini. Itu agak kreatif juga. Tapi saya ada satu persoalan. Adakah dengan mencipta avatar digital ini, sebenarnya kita tidak mengkomersialkan atau mengubah semula intipati asal pemikiran itu? Maksud saya, adakah kita berisiko mengurangkan keaslian atau aura tokoh tersebut? Sebenarnya saya rasa tidak. Teknologi ini lebih kepada pemeliharaan. Ianya ibarat kita menanam benih yang kemudian terus tumbuh. Avatar digital itu hanya menjadi perantara untuk menyebarkan ilmu mereka ke generasi baru. Daripada mengubah, ia justru memperkukuh mesej asal. Saya faham. Jadi secara ringkasnya, aplikasi peribadi ini memberi dua manfaat utama. Pertama, mengabadikan legasi tanpa batas fizikal. Dan kedua, menyediakan pusat rujukan ilmu yang lengkap di mana karya-karya tersebut dapat diakses, diolah semula dan terus relevan. Tepat sekali. Dan di samping itu, kita juga lihat bahawa ia memberi garansi bahawa walaupun tiada lagi sumbangan langsung oleh tokoh itu, idea dan pengaruhnya tidak akan pudar. Ini adalah cara strategik untuk memastikan cahaya ilmu terus bersinar, walaupun badan mereka sudah tidak bersama kita. Hebat, memang sesuatu yang menarik untuk difikirkan. Teknologi digital memberi peluang kita untuk menyimpan, menyemai dan meneruskan warisan pemikiran. Saya tertanya-tanya bagaimana masa depan akan memberi impak kepada cara kita menghargai warisan sejarah dan intelektual. Oh ya, dan sebenarnya ini juga membuka ruang untuk dialog antara generasi. Dengan aplikasi sebegini, para pemikir muda boleh belajar terus daripada karya-karya tokoh-tokoh besar seakan-akan mereka berdialog secara langsung dengan mereka. Ianya seperti menjembatani generasi yang berlainan. Selain itu, teknologi sebegini juga boleh menginspirasikan tokoh-tokoh baru untuk meninggalkan jejak mereka. Ibaratnya, dengan adanya contoh bagaimana legasi boleh dihargai, motivasi untuk memberi sumbangan sebenar kepada masyarakat akan semakin tinggi. Betul. Namun, saya juga mahu menekankan bahawa peralihan ke digital bukanlah pengganti sepenuhnya kepada tatap muka atau pertemuan secara tradisional. Ia lebih kepada satu lapisan tambahan untuk memastikan ilmu dan sahsiah itu kekal hidup. Suatu bentuk integrasi antara tradisi dan inovasi. Saya setuju. Walaupun saya sedikit ragu kerana ada yang khawatir bahawa terlalu bergantung pada teknologi mungkin akan mengurangkan nilai interaksi manusia. Tapi saya percaya jika diurus dengan baik, teknologi ini dapat menawarkan keseimbangan yang baik. Itu benar. Semuanya bergantung kepada bagaimana kita mengaplikasikan dan menyesuaikan teknologi tersebut dalam konteks budaya dan nilai manusia. Pada akhirnya, tujuan utama adalah untuk mengekalkan sumbangan intelektual itu agar terus memberi inspirasi dan pengaruh ke seluruh zaman. Satu penutup yang sangat berkesan. Dengan aplikasi seperti ini, legasi pemikir besar tidak pernah berakhir dan terus memberi inspirasi kepada generasi yang mendatang. Terima kasih atas pandangan yang sangat mendalam ini. Terima kasih juga atas perbincangan yang sangat bermakna. Semoga wacana ini membuka minda dan memberi inspirasi kepada semua pendengar untuk terus meneroka dan menghargai legasi intelektual yang telah ditinggalkan. Sampai jumpa lagi dalam episod seterusnya dan ingat, ilmu itu tidak pernah padam selama ia terus dikongsi. Ya,